Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Manchester United sah dapatkan Ederson dengan harga lebih rendah. Manchester United akhirnya berjaya mendapatkan pemain tengah pasukan Atalanta, Ederson, dengan nilai perpindahan sekitar 35 juta pound dan boleh meningkat sehingga 39 juta pound melalui bonus prestasi. Nilai keseluruhan itu bersamaan kira-kira 45 juta euro. Menariknya, Ederson sebenarnya hampir menyertai Atletico Madrid pada Januari lalu, namun rundingan tidak berjaya dimuktamadkan kerana Atalanta ketika itu meletakkan harga yang lebih tinggi. Kali ini situasinya berbeza. Kontrak Ederson hanya berbaki satu musim sahaja lagi dan Atalanta tidak mahu mengambil risiko kehilangan pemain itu dengan nilai yang lebih rendah pada masa hadapan. Kelab Itali tersebut pada mulanya dilaporkan meminta sekitar 55 juta euro, tetapi akhirnya terpaksa menurunkan tuntutan mereka sebelum mencapai persetujuan dengan pasukan Manchester United. Pada usia 26 tahun, Ederson dianggap berada di kemuncak prestasinya dengan harga yang tidak terlalu tinggi berbanding pasaran semasa. Perpindahan ini dilihat sebagai satu pembelian yang membawa risiko lebih rendah kepada pasukan Manchester United. Lebih penting, Ederson kini menjadi pembelian pertama era baharu di bawah jurulatih tetap Manchester United iaitu Michael Carrick yang mahu membentuk semula bahagian tengah pasukannya menjelang musim baharu. Tukar kemudi, Iraola jadi pengurus baru Liverpool. Arne Slot dibuang selepas gagal. Fabrizio Romano mengesahkan bahawa Liverpool telah mencapai persetujuan prinsip dengan Andoni Iraola sebagai pengurus baru. Nampaknya, pengurusan Anfield hilang sabar lalu menendang keluar Arne Slot yang mengecewakan selepas 2 musim mengendalikan pasukan. Slot yang menjulang trofi Liga Perdana pada tahun pertamanya terpaksa aku dipecat. Susulan kegagalan memalukan apabila Liverpool sekadar menamatkan saingan di tangga kelima Liga pada musim ini. Iraola yang terkena dengan taktikal tekanan tinggi di Bournemouth bakal menandatangani kontrak jangka masa panjang demi mengembalikan corak serangan agresif yang dimahukan oleh hierarki kelab. Adakah pelantikan mengejut ini mampu mengembalikan kegemilangan Liverpool? Ataupun adakah Iraola sekadar menjadi mangsa eksperimen rakus pemilik kelab yang tidak sabar? Denzel Dumfries, Madrid cantas Liverpool. Fabrizio Romano melaporkan bahawa Real Madrid sudah pun berjaya mendapatkan pemain pasukan Inter Milan iaitu Denzel Dumfries. Nampaknya, pertahanan kanan Inter Milan itu sudah mula hanyut dan meletakkan gegasi Spanyol itu sebagai destinasi impian. Liverpool sebenarnya telah menunjukkan minat mendalam terhadap tonggak antarabangsa Belanda itu sejak Januari lalu secara bebas. Satu tamparan hebat buat kelab England tersebut yang kepunan memancingnya. Lebih menarik, klausa pelepasan Dumfries disahkan hanya bernilai 20 juta euro, bukan 25 juta euro, sekaligus memberikan Madrid tawaran murah yang tidak masuk akal untuk memperkukuh benteng pertahanan kanan mereka. Adakah pembelian kilat ini bakal menstabilkan kem Galacticos ataupun adakah beliau sekadar pelan tangkap muat demi memuaskan hati peminat? Pulang kampung, Marco Silva kendalikan Benfica, sanggup potong gaji demi trofi. Marco Silva telah pun bersetuju menjadi pengurus baru pasukan Benfica dengan menandatangani kontrak sehingga Jun 2028 beserta pilihan lanjutan. Pengendali itu sanggup memotong gajinya demi mengejar kejuaraan yang mustahil dicapai bersama pasukan Fulham. Silva meninggalkan kelab London itu demi pulang ke tanah air menggantikan Jose Mourinho yang kini dicanang bakal menyertai pasukan Real Madrid. Benfica di bawah pimpinan Presiden Rui Costa bertindak pantas menyambar Silva selepas sasaran utama Ruben Amorim menunjukkan sikap acuh tidak acuh. Adakah kepulangan selepas sedekat ini bakal membuahkan trofi ataupun adakah Silva sekadar mencari alasan untuk melarikan diri daripada persaingan kejam di England? Ternyata tindakan Silva menerima pemotongan gaji membuktikan bahawa beliau sedar Fulham hanyalah kelab pertengahan yang tidak mempunyai cita-cita besar untuk menjulang piala utama. Senjata percuma, Real Madrid bakal kebas Konate. Fabrizio Romano melaporkan bahawa Real Madrid telah pun mencapai persetujuan lisan dengan pertahanan pasukan Liverpool, Ibrahima Konate, untuk kontrak 4 tahun. Bintang Perancis itu hanya menunggu pilihan raya semula, Florentino Perez, sebagai presiden kelab dimuktamadkan sepenuhnya. Konate dilaporkan sanggup menolak tawaran gila kelab Arab Saudi demi mengutamakan perpindahan percuma ke Santiago Bernabeu, sebuah langkah yang bakal menggandingkan mantap bersama Antonio Rudiger di benteng pertahanan.
Pengumuman mengejut ini mencetuskan pelbagai reaksi peminat bola sepak. Tak kala penyokong tegar Liverpool meratapi kehilangan aset berharga mereka kepada Madrid secara percuma. Adakah kehadiran Konate bakal mengukuhkan lagi penguasaan gegasi Spanyol itu? Ataupun adakah beliau sekadar menjadi mangsa lembakan bintang di baku simpanan? Beban sudah pulang, Onana kembali ke Manchester United. Andre Onana bakal kembali ke Manchester United bagi menyertai latihan pramusim di bawah bimbingan Michael Carrick. Nampaknya, peminat terpaksa bersedia mental melihat kepulangan penjaga gol tersebut selepas tempoh pinjamannya di Trabzonspor berakhir. Kelab Turki itu sebenarnya berminat untuk melanjutkan tempoh pinjaman Onana sehingga Jun 2027. Malah mereka bersedia mengadakan rundingan lanjut bersama pengurusan United dan kem pemain terbabit. Bagaimanapun, kemas kini mencetuskan reaksi gelombang negatif daripada penyokong tegar United yang lebih mempercayai pilihan penjaga gol sedia ada di Old Trafford ketika ini. Adakah Onana mampu menebus dosa silam di bawah taktik Carrick ataupun adakah beliau sekadar kembali untuk menjadi pelawak benteng? Ternyata, lambakan memek kekecewaan daripada peminat membuktikan bahawa reputasi Onana di Inggeris sudah pun hancur lebur dan tidak lagi mendapat tempat di hati penyokong. Bagi Trabzonspor, kegilaan mereka untuk mengekalkan penjaga gol kontroversi ini adalah satu keputusan pelik, manakala buat Manchester United, kegagalan menjualnya secara tetap mencerminkan kelemahan agensi perpindahan mereka dalam melupuskan pemain yang tidak lagi diperlukan kelab. Umpan akhir, Fenerbahce cuba pancing Lewandowski, pemburu gol Barcelona jadi alat politik. Fabrizio Romano mendedahkan bahawa Fenerbahce berminat membawa masuk Robert Lewandowski sebagai ejen bebas. Gegasi Turki itu sudah memulakan langkah awal menghubungi kem penyerang berusia 37 tahun tersebut yang sedang menilai pelbagai tawaran pasaran. Cadangan perpindahan bekas peledak berbisa Dortmund, Bayern dan Barcelona ini dicanang oleh calon presiden kelab, Safi, sebagai modal kempen untuk memperkuat jentera serangan bagi menghadapi saingan domestik serta Eropah. Jika menjadi kenyataan, beliau bakal menyertai lipatan sejarah kelab Turki yang gemar mengutip penyerang ternama di penghujung karier seperti Didier Drogba dan Edin Dzeko. Adakah penghijrahan ini mampu mengembalikan ketajaman beliau ataupun adakah Turki sekadar destinasi pasaran mewah terakhirnya? Ternyata, minat mencuri Lewandowski membuktikan bahawa kelab Turki masih belum serik mengamalkan tabiat lama, mengutip sisa buangan bintang tua Eropah demi meraih publicity murahan. Sasaran mahal, Saibari setuju sertai Bayern, PSV pasang tanda harga gila. Fabrizio Romano melaporkan bahawa perancang utama PSV Eindhoven, Ismail Saibari, telah mencapai persetujuan lisan mengenai terma peribadi dengan pasukan Bayern Munich. Bintang Maghribi berusia 25 tahun itu sudah tidak sabar untuk berhijrah selepas bercakap terus dengan pengurus Vincent Kompany, pemain terbaik Liga Belanda yang meledak 15 gol dan 8 bantuan jaringan musim lalu kerana kelincahan fizikalnya di posisi sayap serta tengah. Bagaimanapun, rundingan antara kelab kini berdepan jalan buntu. Ekoran kedegilan PSV yang menuntut yuran perpindahan tidak masuk akal, melebihi 60 juta euro. Adakah Bayern gila untuk melaburkan dana sebesar itu atau adakah Saibari bakal merana akibat tamatnya pengurusan kelab Belanda tersebut? Ternyata, tindakan PSV meletakkan tanda harga setinggi langit itu membuktikan bahawa mereka sengaja mahu memeras kekayaan Bayern Munich menggunakan bakat pemain yang sedang meningkat naik. Rebut bintang, Madrid intai McAllister. Liverpool bakal jadi mangsa rompakan seterusnya. Akaun Deadline DLF melaporkan bahawa Real Madrid memasukkan nama perancang Liverpool Alexis McAllister dalam senarai buruan pada musim panas ini. Gegasi Spanyol itu sedang memantau rapat perkembangan bintang Argentina tersebut demi membina semula empayar tengah mereka. Laporan asal daripada daerah Ole mendedahkan minat mendalam turut hadir daripada Atletico Madrid. McAllister yang terikat kontrak sehingga 2028 mencatatkan statistik hantaran dan kekasaran yang memukau. Biarpun prestasinya agak turun naik pada musim lalu, adakah Liverpool mampu mempertahankan arkitek mereka? Ataupun adakah taburan wang lumayan dari Spanyol bakal meruntuhkan kesetiaan pemain tengah ini? So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.